Security! Haha, ambil. Bagi balik mai aku. Weh, tak dapat. Ya. Hah? Apa dah jadi ni? Keyakinan dalam diri, semangat makin meninggi. Tunggulah aku datang kepadamu, jangan bersedih. Kita kena mula dari awal. Mak Su kata, Nas, inilah peluang kita. ha? Apa plan Mak Su untuk kita menyelinap masuk studio mantap ni? Macam ni. Kita masuk ikat pintu depan. Ha? Macam tu je. Kita menyamar macam ni. Ha? Tapi takkan mereka tak cek kita siapa? Kita nak hantar apa? Haha, Mak Su dah siap-siap order semua ni online. Kami nak buat pengantaran buah dengan sayur. Mak Su buat tokek buah terbesar Kuala Terengganu, menang cabutan bertuah, bercuti kat Macaron Highlands. Kita lah ganti tolong hantar buah dia. Bila kita dah masuk, kita terus pergi studio mereka. Nanti. Ni, Cik punya tomato terjatuh tadi. Oh, terima kasih. Ingatkan hati saya yang terjatuh tadi. Bila kita dah masuk, lepas tu kita menyorok dan tunggu sampailah mereka nak naik kapal mereka. Kita ikut mereka senyap-senyap, kita cari apa senyap-senyap. Lepas tu, kita keluar dari situ dengan dia pun senyap-senyap. Bijak kan? Yes! The Widow Sisters are in action! Hebat bergaya, bagai juara! Psst, Lian, kalau korang menang 3 juta tu, korang nak buat apa Aku akan membuka usaha catering bersama adikku. Nah, itu dia! Jadi, kali ini masak apa? Ya. Resep kami, siomay pare bumbu kacang. Achoo! 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 Aduh, tang mana senyap-senyapnya macam ni? Achoo! Ha? Dengar sini semua. Satu makan dia dah kena tipu. Depa ni alien. Oi, bagi balik mai aku! Depa ni makhluk asing yang nak culik tukang masak kita. Tengok muka depa ni. Alien. Kau tak uruskan lagi budak ni. Ini buktinya. Tengok. Oh. Ish, apa ni?
Weh, apa gelak-gelak? Dia ni lah ketua mereka. Hai, budak ni. Dah lah buat kacau. Tak tahu malu. Lepas tu tuduh orang macam-macam. Kau ni memang tamak kan? Sebab kau ni... Nazri Khan bin Karim Khan, pemenang mantap musim lepas. Iya, Naz ni dah gaduh besar dengan bapak dia. Berebut hadiah 3 juta tu. Sekarang, dia cuba nak dapatkan duit dari kami pula. Dah tak dapat, dia buat macam ni. Ingat boleh viral lah tu. Security. Weh, mana dah? Depa ni alien lah. Depa dah culik apa? Ambil! Bagi balik mai aku. Weh, tak dapat. Ya. Rasain lo gangguin gue. Wow! Wah, kita menang! Kita menang, Nas! Kita menang! Pakcik kaya! Tengok ni! Kita Lihat, menang! apabila otak subjek 43371 disuap memori baru yang indah, aku yakin masakannya lepas ni pasti akan jadi lebih sedap. Kalau tidak, sebelum ni, masakannya dengan tahanan lain semuanya jadi tak sedap. Bila pakai alat kawalan minda yang biasa tu, semua hampir ke laut masin. Jika eksperimen kita ni berjaya, kita akan pasang pada mereka semua. Ya, dah dapat dah. Dua-dua dah kat sini. Ya. Alright. Okay, jauh. Boleh tahan cubaan kau kali ni. Tapi, kami akan sentiasa selangkah lebih maju daripada kau. Kalau dia orang terlepas lagi, kau jawablah sendiri dengan raja. Sekarang macam mana Maksu? Tak apa. Maksu ada plan C. Plan C? Hai, bila masa kita buat plan B? Plan B? Lepas hang mesin tadi lah. Tapi kalau ni pun tak jadi, ada banyak lagi huruf. Alien tak guna. Hang pun sama. Tak guna. Buat apa selamatkan hang? Patutnya aku selamatkan apa? Maafkan Nas apa? Nas gagal lagi. Nas sebenarnya yang tak guna. Aduh. Tak guna.
api bintang kejora, dari rasa